Ayat free kita bagi. Kita dapat apa amanah. Okay, kita bagi ayat percuma. Penyumbang dah amanahkan pada kita. Okay, free. Okay, free. Okay, semua dapat free. Okay, Harry handsome. Abang handsome. Cantik ya? Ayat free lagi. Okay, untuk dapat ayat percuma lagi. Alamak, dapat lagi free. Orang bagi suruh buat, kita buat. Orang suruh buat, kita buat. Okay. Orang bagi anak abang saya. Biar dia bagi untuk apa pelajar sekolah, kita bagi. Kita buat lah. Okay, 50 ni kita buat untuk minggu depan lah. Pasal hari ni sekolah pun dah habis dah. Mau pakai balik habis dah. Jadi kita dah selesaikan hak yang awal tu, buah pertama. Jadi yang ni kita buat untuk minggu hadapan, insyaAllah. Tapi kita utamakan budak sekolah dulu lah. Apa pasal? Sekejap kita cerita je. Okay, alhamdulillah. Hari ni ada lagi. Penat lah. Pulut kuning, Masya Allah. Pulut kuning. Okay, terima kasih. Hari ni pulut kuning. Pulut kuning. Kita tengok pulut kuning. Kita review pulut kuning. Kita buka tengok. Pulut kuning. Macam mana? Pulut kuning apa yang menarik pelan-pelan. Oh, tu dia pulut kuning. Nasi lemak. Tu dia bro, nasi lemak. Sempoi. Nasi lemak pula. Buah tembikai. Masya Allah. Tu dia kenyang. Kenyang kita makan. Kita makan buah tembikai. Saya nak ambil buah tembikai dulu. Mai lagi. Apa lagi tu? Apa lagi? Ni apa pula? Nasi lemak lagi. Oh, nasi lemak. Ni grup nasi lemak. Ni tak makan ni. Bismillah. Tak makan. Bismillah. Panas kuning. Benar buah tembikai. Sedap, Masya Allah. Manis lah sampai pejam batak. Sedapnya, Masya Allah. Bismillah. Sedapnya, Masya Allah. Bismillah. Nikmat apa lagi hendak kau dustakan. Bismillah. Apa tu? Sila ayat. Ni ayat mineral. Allahu Akbar. Semoga penyumbang dan segala yang penyumbang dan segala semua orang. Amin. Ya. Tu dia. Ayam. 2 balang ni. Jagung dan soya. Kita buat. Jagung dan soya ini disumbangkan oleh apa nama? Oleh Abang Soya. Abang Soya tem tak ada penyumbang. Abang Soya insya-Allah buat selagi kita hidup. Tak tahulah siapa nak meneruskan lepas ni, kita tak tahu. Kalau Abang Soya meninggal, tak tahulah siapa nak teruskan. Okey. Pasal benda ni orang kata apa? Nak kena bertekap buat ni. Kan. Nak kena bancuh, nak kena apa semua kan. Tak tahulah kalau ada yang mampu buat. Kita tengok. Melainkan kalau Abang Soya mati. Abang Soya mati, tak tahulah siapa nak teruskan legasi ni. Okey. Oh, sedap ya, sedap. Oh, alhamdulillah, sedap. Allah, bukan kata terbaik kita tu dia kat amanah saja. Kan, kita mempermudahkan urusan orang. Itu dah. Aduh, kita mempermudahkan urusan orang aja, tu saja. Okey. Kan. Kalau kita nak buat sendiri pun boleh, tapi maklum sajalah kan. Kita bagi peluang pada orang lain. Kan, orang lain pun kadang-kadang okey. Bukan kita tak boleh buat masalah. Kan, alhamdulillah tak apalah, sama-sama kita terbaik. Semoga Allah memberkatilah. Semoga Allah terimalah segala perbuatan kita ni. Amin. Okey. Pisang masih ada lagi. Alhamdulillah. Ayat yang kita buat sebentar tadi tu adalah sumbangan daripada sepupu abang lah. Seorang pegawai tinggi custom je lah yang tu, pegawai tinggi custom tu. Jadi dia bagi kat kita suruh buat abang Soya. Ni saya tolong buat untuk masjid. Okey, jadi kita tunaikanlah amanah dia. Ya. Kita tunaikanlah amanah dia. Jadi untuk minggu ni apa dia? Lagi. Okey, untuk minggu ni kita tunaikan amanah dia. Dan apa lagi ya? Okey.
Dan sebentar tadi tu alhamdulillah kita dah selesaikan amanah daripada token nasi campur. Ya bang. Okey, kita dah selesaikan amanah daripada token nasi campur. Dia bagi kat kita untuk buat masjid, tapi dah ada dah untuk sebab dah ada dah apa nama penyumbang untuk minggu ni. Kita akan forward ke minggu hadapan lah. Dan lagi 50 lagi tu kita bagi pada pelajar sekolah tadi. Sebab kita ambil keberkatan lah. Ambil keberkatan hari Jumaat. Dan okey, ambil keberkatan hari Jumaat dan ya bang, bantul. Okey, dan tadi ni pun Yan dia bagi kat kita untuk buat sumbangan untuk hari ni, tapi dia dah budak sekolah pun dah balik. Okey, kita buat untuk budak sekolah ni bukan pasal apa. Sebabnya untuk pelajar sekolah ni kita faham, sedia maklum lah kan. Pelajar sekolah ni ada yang mampu, ada yang tak mampu. Jadi kalau macam kita bagi dekat orang kebanyakan ni, kadang-kadang dia ambil sampai 4 bungkus atau 5 bungkus. Budak sekolah kita bagi kat depan ni seorang sebungkus lah. Kita jual kat depan, kita bagi seorang RM1. Jadi bermakna kata RM50 kita bagi dapat 50 orang. Jadi tu yang kita utamakan pelajar sekolah tu. Jadi tu pun kita nak perhabis duit yang hak kakak tu selesai. Sorry, bukan duit kakak, duit token nasi campur selesai. Cumanya duit untuk minggu depan lah kita buat untuk masjid. Dan Yan setengah dah kita buat untuk hari ni, pasal kita ambil keberkatan hari Jumaat. Dan setengah lagi kita akan bawa pergi minggu depan lah. Minggu depan mungkin hari Senin kot. Jadi dan bukan apa, sebabnya kalau ada yang sudi nak buat sumbangan lagi, silakanlah. Sebabnya maklum saja kan, kita ni paling orang kata apa, kira sahabat abang lah, bukan nak kata lah, selagi kita hidup kan ya, kita hidup baik bersedekah lah kan. Sebab sahabat abang apa nama sahabat abang apa nama tu ni, apa nama Lori Ais, hari Senin lepas meninggal. Hari Ahad abang telefon dia, hello ni apa nama abang tolong hantar hari Senin ni. Hari Ahad abang telefon, tiba-tiba hari Senin pukul 9 pagi meninggal dunia. Dan nak main hantar dalam tugas dia main hantar tapi tak kesampaian. Di Penaga, meninggal di Penaga. Jadi itulah kata kan, ajal maut Allah Taala kan, kita tak sangka pasal benda ni. Kita tak sangka sama ada esok kita boleh hidup, kita tak tahu. Kita telefon hari Ahad telefon. Macam kemarin hari Ahad kita sembang ni, ni hang tolong hantar apa semua. Tiba-tiba hari Senin meninggal. Allah, siapa sangka? Kan. Jadi lagipun orang kata apa, maklum sajalah kan. Jenazah dalam kubur pun yang abang dengar yang kita pergi mengaji kan, ustaz kata apa, jenazah dalam kubur pun bila dia masuk dalam kubur, dia minta kepada Allah Taala, ya Allah tangku hantar baliklah aku nak ke dunia. Sebab apa? Ya bang, apa lambat ada siap dah. Lagi dah. Apa nama jenazah mayat minta ya Allah tangku minta tolonglah aku nak keluar balik. Nak buat apa? Malaikat tanya nak keluar balik apa? Sungguhnya aku nak bersedekah. Sebab apa? Sedekah ni paling mudah. Kebajikan yang paling mudah sedekah. Senyum mudah sedekah. Kan? Senyum mudah sedekah. Apa lagi kita buat kenduri ni, orang makan, orang minum, masya-Allah, besarnya pahala. Tak tahu nak abang lah. Selagi kita hidup kan. Saya tu apa tak kira apa nak makan lah, tak kira. Kan selagi kita hidup kan, sedekah paling mudah senyum itu sedekah kan. Okey, dan lagi kita sambung lagi lah apa kita nak kita nak pergi sembahyang Jumaat pula. Okey, alright, tengok Ustaz tu tak ambil dulu. Tadi kita tengok Ustaz, kita tengok. Okey, pakat minum lah nasi lemak lu apa? Dia makan pulut kuning.
Makan Makan pulut kuning. Dah special sikit. Special, makan pulut kuning. Okey. Jangan sampai naik. Masya Allah. Kita buka tengok nasi lemak. Dia sampai Tu dia. Masya Allah, nasi lemak. Sedapnya merahnya. Dia sedap. Dalam pun lagi merah. Ayat Ayat pun sedap. Alhamdulillah. Kita kena buat dengan ikhlas hati. Apa perkara pun kalau buat dengan ikhlas hati, insya-Allah semua sedap. Kalau ikhlas kerana Allah kita buat, sedap insya-Allah. Perhabis orang buat kenduri, perhabis. Orang buat kenduri suruh makan. Makan selagi boleh. Selagi hidup makan, mati tak boleh makan lah. Ni bismillah. Makan biskut, jangan takut. Makan. Numpak anggur. Makan lah. Okey. Apa dia? Ramai orang pergi pekan. Hidup jangan tak makan. Tu dia. Pergi makan, hidup kena main makan. Ya, waalaikumsalam. Woi. Untuk kenang-kenangan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenang-kenangan. Ya, kalau dah tak ada boleh tengok insya-Allah. Kenang-kenangan. Okay. A few moments later. Berkebut. Okey. Tu dia. Okey. Clear. Okey, mau buka balik biar. Banyak pun kita nak habis. Okey. RM400 cawan. RM400 kap. Dia RM400 kap, RM400 mulut yang minum. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah kecil settle habis. Okey, alhamdulillah. Apa dia nak cerita? Okey. Selesailah sudah. Jadi minggu depan kita akan buat lagi. Insya-Allah apa nama sumbangan ni macam kita cerita tadi lah. Dan kita akan cerita apa siapa kita bagi kat budak sekolah sebab budak sekolah ni dia mampu RM1 pun kadang-kadang ada yang tak mampu. Pak Mat. Pak Mat, Allahumma salli ala Muhammad. Biasa kenang-kenangan ni Pak Mat. Muka Pak Mat. Video. Kenang-kenangan untuk Pak Mat. Pak Mat. Untuk orang lama, paling lama. Kat Sate 89 90. Pak Mat 90 Pak Mat. Pak Mat 90 apa? Ya 90 apa? Dah umur 90. 101. 101 tolak 8 90. Aduh. Orang lama ni, paling lama ni, orang paling lama di Penaga. Paling lama di Penaga. Yang masih ada. Pak Mat tu. 90 lebih. Aduh, berkandil Pak Mat pun. Okey, alhamdulillah. Okey, terima kasihlah kepada penyumbang. Semua doa abang kepada penyumbang serta penonton. Semoga Allah murahkan rezeki yang berkah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik pada yang sakit. Semoga Allah angkatkan kesihatan dan digantikan dengan sembuhan. Dan semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah permudahkan urusan dunia akhirat. Yang tu yang penting. Okey, jangan lupa minggu depan insya-Allah kita ada buat lagi. Minggu depan dah ada dah untuk toke nasi campur. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.